Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 1, soalan 10. So, tajuk dia adalah janjang. Okay. So, diberitahu kami Raja menunjukkan bongkar kayu lah. So, ni tak penting. So, kos dia yang tidak termasuk pos. So, bermula dari RM4 ke RM13 lah, mengikut diameter. So, diameter bongkar kayu tu membentuk satu janjang dengan diameter inilah. So, dia suruh kami tentukan sama ada diameter bongkar kayu tu ialah 1 J8 atau JG. So, this one kami perlu buat kedua-dua lah. Okay. So, 12 tolak 6 sama dengan 6. So, 18 tolak 12 sama dengan 6 juga. So, 12 bahagi 6 sama dengan 2. Lagi, 18 bahagi 12 sama dengan 3/2. Sebelum masuk sini, kami boleh buat kesimpulan dia adalah J8. B tu. Dia suruh kami terbitkan rumus sebarang ke N lah, iaitu Tn dengan menuju janjang diberi di 10A tu. So, bermaksud Tn sama dengan 6 tambah N-1. So, kamu sudah buat di A, iaitu beza sebenarnya dia adalah 6. So, di sini kamu akan dapat 6N. C tu. Pak Abu dia ingin membeli 3 saiz bongkar kayu lah, berturutan. Okay. Dengan keadaan setiap saiz bongkar, dia membeli satu bongkar. Dan jumlah diameternya ialah ini. Okay. So, sini kami sampai sini dulu. Okay. So, sekarang dia membeli 3 saiz bongkar kayu. So, tapi setiap saiz dia beli satu lah. So, jumlah diameter adalah 108. So, sini kami mau settle sini dulu. So, kami katakanlah saiz bongkar yang diberi dan yang paling kecil adalah kami kasih dia satu variable lah. So, M lah. Okay. So, bermaksud sekarang M lagi M tambah 6 lagi M tambah 12 oh. So, sekarang ini jumlah ini dia sama dengan berapa? 108. Okay. So, bermaksud sini kami settlekan lah. So, bermaksud 3M 90. So, M equal to 36. So, bermaksud saiz bongkar yang dia beli yang paling kecil lah adalah 30 cm. Okay. So, sekarang kami mau settle di sini. So, yang 30 sini kami mau tentukan dia yang adalah yang keberapa. Okay. So, sekarang kami mau guna balik yang ini lah. Okay. So, masuk 6 tambah M-1. This one is 6 sama dengan 30. Okay. So, masuk N sama dengan 5. Okay. So, bermaksud dia beli bongkar yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7. Okay. Tapi sekarang kami mau tengok janjang yang lain pula. Sekarang kami mau tengok harga dia pula. Okay. So, sekarang harga dia paling kecil adalah 4 mah. Okay. So, setiap dia tambah RM1. Dan pertambahan RM1 untuk saiz berikutnya. So, sekarang ini 4, 5, 6. Ini adalah janjang bagi harga bongkar kayu tu. So, sekarang dia membeli bongkar yang ke-5, ke-6, ke-7. Okay. So, sekarang bermaksud kami nak cari S7 tolak S4. Okay. So, sekarang ini bagi janjang ini pula, D dia sama dengan berapa? D dia sama dengan 1. Okay. So, bermaksud sini kami boleh guna. So, bermaksud sini S7 sama dengan 7/2 lagi 2, 4 plus 6, 1. Kami tolak dengan 4/2 lagi 2, 4 plus 3, 1. So, sini kami akan dapat 27. Tapi ini harga hanya untuk bongkar kayu saja. Kami mau tambah lagi dengan charge post. So, di sini ada tulis charge post mah. So, bermaksud mau jumlah bayaran lah. So, bermaksud jumlah bayaran sama dengan 27 plus 4.90. So, sini kami mau kasih unit lah. RM 31.90 sen.